Kalau korang sambung belajar ke universiti, mesti ada satu tempat yang orang kata keras. Ada yang takut makmal lama, ada yang takut koridor hujung. Tapi fakulti tempat aku belajar dulu, tempat yang orang paling elak ialah tandas. Dan apa yang aku alami malam tu buat aku rasa takut nak stay back seorang diri. Hello, hi, assalamualaikum semua orang. Welcome back to my channel. Aisyah Hassan kat sini. Hari ni aku nak share tu pengalaman seram masa aku study dulu. Cerita ni dah lama. Kalau tak silap aku, masa ni umur aku dalam 24, 25 kot, macam tu. So maybe dalam 12 tahun yang lepas. So kalau korang nak tahu pengalaman aku masa tu, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan untuk korang yang belum subscribe channel ni, please tolonglah subscribe this channel untuk aku lagi semangat untuk buat video-video lain. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share video ni kalau korang rasa video ni. Jom, let's go into the story. Masa aku tengah sambung belajar dulu kat sebuah universiti. So fakulti aku ni dia terletak paling hujung dalam kawasan kampus. So keliling dia memang dia pokok-pokok yang besar, jenis akar berjuntai macam pokok ara. Siang memang kau nampak cantik tempat tu dan redup sebab banyak pokok-pokok besar kat situ. Tapi bila malam, suasana dekat kampus atau fakulti tu terus berubah. Aku sebenarnya dah biasa stay back, dah biasa tidur pun dekat dalam fakulti tu sebab aku kena run eksperimen dekat dalam lab. So sebagai seorang student, kita memang ada bilik lah untuk buat kerja. So sama ada aku tidur dekat lab atau aku tidur dekat dalam bilik student tu. Kalau buat research, memang benda macam ni normal untuk student. Okay, so good luck semua student yang tengah buat research sekarang ni. So ada macam-macam cerita yang aku biasa dengar dari student lain yang stay back ataupun tidur dalam fakulti. Biasa dengar. So aku dah rasa macam okay, tak apalah. So kalau aku tidur dekat fakulti, memang aku akan ajak member-member aku teman ataupun family yang teman. Tapi kalau aku stay back, selalunya aku akan seorang je. Sebab dalam fakulti tu ada juga beberapa orang student yang akan stay back. Sebab kita akan gunakan bilik student tu untuk buat paper ataupun study, nak siapkan kita punya semua kat dalam bilik student tu ataupun dekat dalam lab untuk yang run eksperimen. So benda-benda macam tu dah biasa. Tapi malam tu dia bagi. So aku kena stand back ni selalunya sampai pagi lah. Selalunya 1 atau 2 pagi. Itu memang biasa, kebiasaan. So malam tu macam biasa aku nak buat eksperimen. Ada beberapa lah yang aku kena siapkan untuk hari tu. Dalam lab tu ada seorang lagi student Chinese tau, yang dia pun tengah buat dia punya data. Tapi dia tak run eksperimen dia tengah macam collect data macam tu. Dekat luar memang sunyi. Satu aras aku tu hanya lab aku je yang lampu dia menyala. Sebab selalunya lobby utama je yang akan dia buka lampu. Koridor, lab, bilik semua dia orang akan tutup lampu. So dalam lab tu je yang ada lampu. Dekat koridor panjang tu memang gelap. Masa aku tengah buat eksperimen tu, tiba-tiba nak pergi tandas. Aku tak ingat lah jam pukul berapa dengan tepat. Tapi aku boleh agak lah masa tu dalam pukul 1-2 pagi. So masa aku nak pergi tandas tu, aku cakap lah dekat student yang Chinese ni, aku cakap aku nak pergi tandas, jangan kunci pintu lab sebab nanti aku nak balik dekat lab tu balik kan. So dia pun angguk, aku pun keluar. Masalahnya kan, toilet yang dekat dengan lab tu toilet lelaki. Kalau nak pergi toilet perempuan dia ada 2. So dekat hujung kau kena lalu koridor, dekat hujung tu lagi kat bawah. So aku punya aras ni aras paling atas. So tandas perempuan dekat aras nombor 2 lah. So dia punya sistem ni macam selang-seli. Tandas lelaki, tandas perempuan kat hujung. Tu bawah tandas perempuan, tandas lelaki kat hujung. Macam tu selang-seli. Kalau aku nak pergi tandas yang dekat hujung, yang satu aras dengan aku, memang kena lalu koridor yang gelap tu. Jujur cakap, aku memang tak sanggup nak lalu koridor yang gelap tu. Jadi aku pilih untuk turun bawah. Walaupun aku tahu toilet yang kat bawah tu memang terkenal dengan macam-macam cerita yang tak sedap untuk kita dengar. Satu benda yang pelik pasal toilet ni, okay,
Air dia sentiasa panas. Tak kira tengah hari ke, petang ke, malam ke, pagi, air dia memang panas. Dalam toilet tu dia ada ruang shower. Lepas shower tu dia barulah ada tandas sebelah dia. Aku tak ingat lah tandas dia ada 2 ataupun 3. Tapi memang sebelah shower tu dia ada tandas. Dan menurut orang lama dekat dalam fakulti tu, tandas tu memang keras. Tapi masa tu aku dah tak fikir apa dah. Aku memang nak pergi ke dalam tandas. So aku masuk dalam tandas. Tak sampai berapa second macam tu lah, 1-2 second aku baru masuk. Tiba-tiba aku dengar bunyi BAM. Kuat gila bunyi pintu tertutup. Aku terkejut sampai aku berdebar dalam tandas tu. Tapi aku memang fikir positif je. Aku fikir maybe angin kot. Angin kuat tolak pintu, so dia tertutup. So masa aku nak keluar, lepas aku selesai tu, aku dengar bunyi air shower. So aku fikir okay, mungkin ada student yang tengah mandi. Sebab macam aku cakap lah, dalam fakulti tu bukan aku seorang je, ada lah beberapa orang student yang stay back. Macam student master atau PhD, memang kebanyakan diorang akan stay back ataupun akan tidur sebab diorang lagi banyak kerja kan. So masa tu mungkin dekat aras 2, sebab dia ada aras aku, aras bawah pun ada bilik student dengan lab. So aku fikir maybe student daripada lab tu lah. Aku pun keluarlah macam biasa daripada tandas tu. Sampai dekat pintu depan tandas, aku baru terperasan yang aku tertinggal telefon dalam toilet. Okay, aku patah balik. So aku patah balik masuk dalam tandas yang aku masuk tadi untuk ambil telefon aku. So aku buka pintu tandas, masuk dalam tandas, ambil. Lepas tu aku dengar bunyi pintu macam rosak tu buka tu. So aku fikir okay, ni mungkin student sebelah ni dah sudah lah. Aku langsung tak toleh. Aku terus lari naik tangga masuk kat lab aku tadi tu. Sampai dalam lab tu, aku tengok budak yang student Chinese tu dah tak ada. So aku rasa dia dah balik lah. Masa tu aku rasa tak sedar hati dah. Aku apa lagi? Aku terus kemas barang-barang eksperimen aku tu. Tapi aku makin aku mengemas, makin aku rasa seram. Aku rasa macam barang yang aku kemas ni tak habis-habis. Banyak dia tak habis-habis. Lepas tu tiba-tiba aku terdengar bunyi suara orang menyanyi. Dia macam humming tau. Dia macam macam tu. Dia macam humming lagu macam tu. Perlahan tapi dekat sangat bunyi tu. Aku tak pastilah tu suara lelaki ke suara perempuan. Tapi aku dengar suara tu datang dari dekat lab tu. Tapi aku tak tengok lah, aku tak carilah suara tu. Aku macam okay, fine. Dia dah bagi hint dah ni. Aku terus tak fikir dah pasal barang-barang eksperimen aku tu. Lantak kau lah kat situ dalam sinki tu, aku memang tak basuh. Aku fikir okay, besok pagi aku akan datang untuk basuh lah barang-barang ni. Yang aku tahu aku nak balik je. So aku terus kemas buku, barang, laptop semua aku terus simpan dalam beg. Janji malam tu aku nak keluar daripada fakulti. So masalah terakhir dia bila aku nak keluar daripada fakulti tu, aku kena lalu koridor yang panjang dan gelap. Dalam hati aku cakap redah je lah. Aku kena redah ni. Dan kat situlah aku rasa larian aku yang paling laju hari tu. Itulah larian dia dalam sepanjang hidup. Turun tangga pun rasa tak pijak tangga dah. Aku macam lompat daripada atas tu bawah. Yang ramai kejar aku kat belakang. Sambil tangan dia macam tu, menggapai-gapai macam tu. Sampai tak sampai je kat bahu. Sampai dekat lobi aku terus lari masuk kereta wait. Tak sempat nak ambil nafas. Aku terus lari masuk dalam kereta, hidupkan enjin, balik college. Lantak kau lah apa jadi kat belakang. Siapa kat dalam fakulti tu pun aku dah tak fikir dah. Aku terus lari je. Sampai hari ni aku masih fikir siapa yang buka shower tu. Sebabnya laju betul. Sebab aku ada kat dalam depan pintu tandas yang utama tu. So kalau dia keluar, dia akan terserempak dengan aku. Dan kalau lah aku ambil telefon tu, sekejap je aku ambil, lepas aku tu pusing. Dia keluar. Kalau dia keluar masa tu, aku mesti nampak belakang badan dia, betul tak? Tapi ni aku tak nampak apa-apa. Dia macam sunyi terus. Dan siapa yang humming lagu dekat lab tu? Siapa yang menyanyi dalam lab? Sebab aku memang pernah dengar ada student yang dengar, bukan setakat humming, nyanyi terus dekat dalam bilik student. So kalau korang ada kat tempat aku, korang cari tak suara tu? Dan korang cari tak siapa yang mandi malam tu? Ataupun korang akan buat benda yang sama, lari tanpa berpalau sekali. Kalau korang pernah ada pengalaman dekat universiti, college atau dekat sekolah,
kongsikan dekat ruangan komen sebab aku memang teringin nak baca. Jangan lupa untuk like, subscribe this channel, aktifkan loceng notifikasi korang tu sebab banyak lagi kisah seram yang akan aku kongsikan nanti. Sampai jumpa lagi korang. Bye. Jumpa lagi.